Tahun 2040, dunia menjadi semakin pintar di mana robot membantu manusia, teknologi memudahkan kehidupan dan tenaga menjadi nadi yang menggerakkan segalanya. Namun, apabila sesuatu dianggap sentiasa ada, manusia sering terlupa menghargainya. Seperti kebanyakan remaja lain, Zain tidak pernah memikirkan dari mana datangnya tenaga yang digunakan setiap hari. Amaran! Amaran! 5 pembaziran tenaga dikesan di bilik ini. Jangan! Jangan! Alah, sikit saja. Bukannya habis tenaga dunia sebab bilik saya pun. Kalau habis tenaga nanti, kita fikir kemudian. Hihihi. Ish, dia ni kan? Kakak Naila, Zain ni tak dengar nasihat lah. Oh tidak, wifi aku. Kemudian, sesuatu yang tidak dijangka tiba-tiba muncul. Ush, apa tu? Akulah Borosa. Ha? Borosa? Gabungan boros dan kuasa. Ha 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 ha. Nama itu sebenarnya agak masuk akal. Aku lahir daripada tenaga yang dibazirkan. Tanpa disedari, setiap pembaziran memberi kekuatan kepada Borosa. Dan apabila tenaga disalahguna, seluruh masyarakat menerima kesannya. Ha? Ini semua sebab aku. Saat harapan semakin pudar, mereka sedar bahawa ilmu adalah kunci menewaskan Borosa. Buat pertama kalinya, Zain tidak lagi mencari alasan. Bersama Naila dan Lumi, dia mula merancang penyelesaian. Mereka terus mencuba dan tidak berputus asa. Tidak mengapa, Zain. Belum berjaya bukan bermaksud gagal. Kita cuba lagi. Demi menyelamatkan bandar, Lumi sanggup mengorbankan tenaga terakhirnya. Zain, gunakan tenaga saya. Awak pasti ke? Lumi? Lumi! Untuk semua, kita lakukannya. Dengan tenaga terakhir Lumi, ilmu, kemahiran dan daya tahan akhirnya mengalahkan kegelapan. Perubahan sikap manusia akhirnya menewaskan Aku Borosa. akan kembali jika manusia kembali boros. Selamat tinggal. Semoga tak berjumpa lagi. Sejak hari itu, Zain belajar bahawa adiwira sebenar bukanlah yang mempunyai kuasa luar biasa, tetapi yang menggunakan ilmu, kemahiran dan daya tahan untuk mengubah masa depan.